sebenarnya apa yang ditambah baik ni, apa yang ingin dipinda. Kerana ini tak didengari, kita tak jarang dengar substance ini dibawa. Kalau kita sembang kat WhatsApp group dan sebagainya, kecoh lah, ini negara, ni hak orang Islam lah tentukan apa undang-undang kita nak pakai. Kenapa orang bukan Islam sibuk-sibuk? Kita pula ini hak Kelantan lah, Kelantan nak bawa ataupun YB Marang nak bawa, biarlah PAS yang bawa. Kenapa orang lain sibuk-sibuk? Kenapa parti komponen BN ataupun parti pembangkang sebagainya nak kecoh dan sebagainya? Tetapi apa sebenarnya yang kita nak pindah ni? Mungkin Prof. Madya Dr. Syam Rahayu, ramai di kalangan kita nak cerita pasal undang-undang, tetapi dia tak tahu pun sebutir zarah pun apa yang ingin dipinda, apa yang ingin dibawa, apa yang ingin diangkat daripada penjara 3 tahun, denda 5,000 dan juga sebatan 6 kali itu. Tetapi yang dibawa oleh YB Marang untuk mempertingkat ke tahap yang lebih baik. Dengar ceritanya, ada poin mengatakan bahawa Mahkamah Syariah ni dah terlampau jauh ketinggalan berbanding Undang-Undang Mahkamah Sivil. Betul ke begitu? Saya fikir kita sekarang ni sudah berada dalam satu masa yang memberikan kita peluang untuk memaham, bukan saja memaham, kalau kita lihat pada tajuk kita hari inilah, antara keadilan Islam dan realiti masyarakat. Maksudnya kalau kita sekarang dilatih dalam bidang undang-undang sivil dan kita faham tentang sistem perundangan negara, dan ramai juga kita dilatih dalam sistem perundangan syariah, dan kemudian kita faham itu dalam konteks yang berbeza-beza. Kadang kita lihat keadilan Islam, bagi kita yang melihat belajar undang-undang syariah, kita nampak keadilan Islam. Tetapi mereka yang belajar dalam undang-undang sivil, mereka akan nampak keadilan di mana undang-undang sivil itu akan berikan kepada masyarakat. Tetapi kita bernasib baik dalam keadaan ini, kerana RUU ini kita boleh menggabungkan keduanya sekali, di mana kita mahu memastikan bahawa Islam dalam keadaan sekarang ini memberi keadilannya dengan menerima pakai realiti masyarakatnya. Jadi kalau kita bercakap, saya fikir dalam forum-forum yang telah saya hadiri, ramai para hadirin telah sedar dan tahu apa yang sebenarnya tidak kena dengan Mahkamah Syariah dalam konteks bidang kuasa hukuman. Jadi sekarang yang saudara Nazri minta saya cuba kongsi pada pagi ini ialah apakah sebenarnya yang mahu dipinda, yang mahu diperbaiki. Pertama, memperbaiki bidang kuasa DUN, kuasa Dewan Undangan Negeri. Sebab Akta Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah ini ialah satu akta yang memberikan DUN, Dewan Undangan Negeri, satu kuasa untuk menentukan hukuman-hukuman yang boleh dikenakan oleh Mahkamah Syariah. Jadi ia adalah berkaitan dengan bidang kuasa DUN. Di mana kenapa DUN yang hendaklah diperkasakan? Kerana Mahkamah Syariah bukan secara automatik mempunyai kuasa untuk menghukum. Mahkamah Syariah hanya boleh menghukum dengan undang-undang yang telah diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri. Datuk telah jelaskan tadi juga. Jadi kalau Mahkamah Syariah undang-undang berkaitan dengan kuasa DUN ini tidak dipinda, kita sudah 30 tahun lebih. Semasa saya mula mengajar undang-undang tahun 1994, perkara ini telah dizahirkan. Jadi kita meminda kuasa DUN, memperkasa DUN, kemudiannya untuk membolehkan Dewan Undangan Negeri itu memperkasa Mahkamah Syariah. Baik, apa yang mahu dipinda? Yang mahu dipinda ialah bidang kuasa hukuman yang begitu sempit bagi Mahkamah Syariah. Bidang kuasa Mahkamah Syariah yang tuan-tuan juga sudah maklum, 3 tahun penjara, RM5,000 denda, 6 sebatan yang ada dalam akta sekarang ini. Mula-mula ia diperkenalkan pada tahun 1965, hukumannya cuma RM1,000 pada tahun 1965, RM1,000 dan 6 bulan penjara. 20 tahun kemudian dipinda, dan 30 tahun kemudian. Ini yang kita pinda ialah hukuman. Dan seperti yang dinyatakan oleh rakan ahli panel tadi, dia tidak meminda kuasa DUN berkaitan dengan kesalahan-kesalahan. Ia cuma hukuman-hukuman. Jadi di sini kadang-kadang kita orang awam
tak faham juga apa itu kesalahan, apa itu hukuman, kita angkat rompak sekali je. Kesalahan tu apa? Contoh kesalahannya ialah minum arak. Hukumannya apa? 6 sebatan. Itu. Yang kita pindahnya 6 sebatan itu. Kita tak pindah. Minum arak memang dalam Akta Mahkamah Syariah, Akta Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syariah 1965 ni tidak berkaitan dengan kesalahan-kesalahan. Saya fikir penerangan Datuk tadi sudah jelas. Jadi apa yang mahu dipindah ialah untuk mengangkat 356 tadi. 3 tahun penjara, RM5,000 denda, 6 sebatan mahu dimansuhkan dan kita angkat dengan hukuman yang lebih tinggi. Dan yang dicadangkan oleh YB Marang itu adalah satu cadangan yang asal lah, maksud saya ya. Bagi saya tidak ada perincian tentang hukuman-hukuman itu. Yang disebut dalam usul yang dibawa oleh YB Marang itu ialah Mahkamah Syariah boleh mengenakan hukuman, semua jenis hukuman kecuali hukuman mati. Maknanya inilah yang mahu ditukar tadi. Yang 356 tukar jadi semua jenis hukuman, tidak termasuk hukuman mati. Ini yang Datuk sebut tadi, yang memberikan kebimbangan, memberikan kebimbangan yang meresahkan bagi setengah-setengah pihak. Saya nasihatkanlah, kalau saya ni berupaya memberi nasihat, saya nasihatkan tak usah resah. Tidak kenal maka tidak cinta. Hanya jauh hari yang mengenal manikam. Maknanya kalau kita tak faham, jangan bimbang dulu. Bimbang ni sia-sia. Kalau kita bimbang tentang apa yang kita tak faham tu, kita bimbang sia-sia. Jadi kalau kebimbangan itu yang menggusarkan itu, mendatangkan ketakutan itu, kita perlu lihat juga. Kalaupun tidak ada satu lagi akta saya fikir yang kita perlu lihat juga berkaitan dengan hukuman. Kita lihat Criminal Justice Act, Akta Keadilan Jenayah. Akta Keadilan Jenayah ini adalah satu akta yang diperkenalkan semasa British lagi. Okey, sebatan yang bagaimana? Dia kata dulu British menggunakan sebatan ekopari. Lagi zalim ni. Ekopari ni sakit dan beracun. Ya? Sebatan ini telah dimansuhkan. Kemudian akta ini yang terpakai juga ke Mahkamah Syariah ini yang menyatakan menggunakan rotan. Jadi kalaulah bimbang Mahkamah Syariah nak guna sebatan-sebatan yang teruk-teruk sangat, rujuk juga Criminal Justice Act. Akta Keadilan Jenayah 1953 ini dan disemak semula 1988, Akta 345. Dekat-dekat aja nombor dia ni. Ni 355, ni 345. Akta ini juga menyatakan begitu. Jadi kita tidak mesti bimbang tentang itu. Satu kebimbangannya ialah hudud tadi. Saya tak nafikan, memang sampai sekarang pun kalau orang tengok PAS, orang akan nampak hudud. Saya orang Kelantan, jadi saya tahu itu. Tapi ini saya fikir, PAS juga kenyataan YB tadi, kita sudah faham bahawa bukan semata-mata hudud. Ia adalah syariah. Penambahbaikan ini ialah menambah baik bidang kuasa Mahkamah Syariah, menambahkan kuasa DUN untuk berkaitan dengan syariah. Jadi yang kita letakkan, our ultimate aim is to enhance, memberikan kuasa yang lebih kepada Mahkamah Syariah. Saya sebut rata-rata, saya selalu sebut menyatakan contoh di negeri saya kita ada yang amat arif. Di negeri Datuk ada juga yang amat arif. Setiap negeri tu ada yang amat arif. Yang amat arif ni siapa? Ketua Hakim Syar'i. Ketua Hakim Syar'i yang paling tinggilah di Mahkamah Syariah. Tetapi pangkatnya tinggi, hukumannya 356. Tidakkah ini tidak sesuai? Jadi keseimbangan antara kedudukan Mahkamah Syariah itu. Saya suka menyebut Mahkamah Syariah ini kurang-kurangnya disebut 4 kali dalam Perlembagaan Persekutuan. Ramai orang mengatakan Mahkamah Syariah ini wujud dalam perlembagaan setelah ia dipindah. Contoh perkara 121. Kemudian kita pindah perkara 5 Perlembagaan Persekutuan, proviso perkara 5 dalam braket 4 proviso dia. Jadi Mahkamah Syariah ini tidak kira dia ada dalam Perlembagaan Persekutuan selepas atau sebelum merdeka, kita semua tidak boleh menolak fakta bahawa dalam sejarah negara kita Mahkamah Syariah ialah satu-satunya mahkamah.
sebelum kedatangan British. Kita mesti nafikan sejarah menyatakan bahawa British lah yang memperkenalkan sistem perundangan kita. Tapi kita kena kembali. Di Mahkamah Syariah kita yang dahulu mempunyai bidang kuasa yang sangat tinggi. Jadi inilah masanya untuk kita kembali. Pindaan kepada 121 itu sekurang-kurangnya mengangkat Mahkamah Syariah. Jadi yang kita pindah ini ialah memperkasa Mahkamah Syariah. Pada masa yang sama, bila memperkasa Mahkamah Syariah, memperkasa umat Islam dari segi perundangan. Jadi kita jangan kecoh sebab panel kita ini bercakap tentang bidang kuasa Mahkamah Syariah. Oh, kenapa kerajaan tak buat ekonomi? Kenapa kerajaan tak buat pendidikan? Kenapa nak Mahkamah Syariah saja? Itu forum lain. Dari segi pendidikan, jelas. Ramai orang kita faham sekarang tentang undang-undang Islam dan integration of the knowledge. Itulah antara sumbangan yang paling penting.